Baru je baca komen yang nak muka anak macam Zaki. Aku dah kata. Tapi tak apa. Kalau anak makcik muka macam saya, makcik, percayalah makcik. Dekat sekolah jadi rebutan makcik. Percaya cakap saya makcik. Saya sokong. 100% saya sokong. Sebab saya teringin nak ada muka yang jauh macam kembar. Tak ada orang lagi yang muka lebih kurang saya lagi. Saya nak juga tengok orang yang muka macam saya. Kan? Saya nak tengok yang betul-betul muka macam saya. Tak ada lagi. Yang kat Malaysia belum ada lagi. Hirono yelah. Tapi maksud saya orang yang hidup. Fans lelaki ke perempuan ke tua, minatlah personality lagi bakat je. Jangan lebih-lebih. Itu banyak lah sebenarnya. Ada Syamil Songkang tu luar negara. Yang luar negara jangan. Saya nak dalam Malaysia je. Yang betul-betul muka macam saya. Contoh macam Merkin. Korang tahu kan Merkin punya yang twin, yang muka yang sama macam dia kan duduk mana, Indonesia ke apa tak. Saya nak seorang yang muka macam saya, yang betul-betul sama macam tu. Kalau ada, tolong tag saya. Tolonglah tag saya. Sebab ada orang yang tag muka sama macam saya tengok tak sama. Saya tanya kawan-kawan saya, semua tak sama. Tak ada kata yang sama. Syafiq Kyle pun ada adik dia. Saya nak seorang yang betul-betul macam muka saya. Saya teringin nak jumpa dia. Tapi kalau siapa yang makcik-makcik kat luar sana yang tengah mengandung, nak keluar, nak beranak hari ni, tengoklah muka saya banyak-banyak. Muka rare. Dalam perut mak tu on the way. Tak ada, you special case. Kalau ada, bagi tahu. Saya menunggu nak tengok. Saya menunggu nak lihat orang yang muka macam saya. Ada bapak Zaki. Bapak saya lain. Bapak saya sini je. Case close. Ada Datuk Camat. Itu kan itu saya yang sama dengan dia. Bukan dia sama dengan saya. Lain. Aku kata orang yang sama macam saya. Dah kalau korang kata saya macam dia, maksudnya kalau ada orang yang muka macam saya, macam dia lah. Tunggu anak Zaki. Sabar, tak kahwin lagi lu. Lagi 10 tahun roja lah. 10 tahun lagi roja lah. Cute betul Zaki ni kecil-kecil dalam gambar. Korang tak pernah tengok ke? Sekejap, saya tunjuk satu gambar. Okay, korang tengok gambar ni. Dia jerawat lah. Esok aku syuting weh.